Hei, tak boleh jadi ni. Aku kena cari budak Halimunan tu secepat yang mungkin. Nampaknya aku memang tak boleh ni. Dia tu ada kuasa yang mantap. Takkanlah nak biar gitu je. Penat-penat aku buat, semua je hilang. Okey, tak apa. Aku akan menggunakan alat ini untuk mendapatkan untuk mencari budak Halimunan itu. Dengan alat ini kita boleh cari apa yang kita nak cari, seperti fosil, macam-macam lah. Okey, kita menggunakan alat ini untuk cari dia. Okey, nampaknya kita perlu buat sesuatu untuk mencari dia di mana. Okey, kita keluar dulu. Mana kau? Okey, jadi inilah barang-barang saya di atas ini. Sangat mantap, kau tahu. Okey, jadi kamu nak jadi balik ke apa tu bentuk asal kamu? Sebab Prof ni boleh buat kamu jadi bentuk asal balik. Sebab apa tu, Prof ni kan buat banyak pasal-pasal ni kan, ubat-ubat ni kan. Prof ni kan Prof, apalah. Tak payah kot, sebab saya ni dah ada kuasa yang mantap dah ni. Halimunan dah okey dah. Prof tak tahu semalam ke tak tahu lah. Semalam ada seorang perempuan ni, dia menjerit tak habis-habis sebab saya beli makanan. Dia cakap makanan tu apa? Weh, Kenapa makanan itu macam apa? Kalau macam ni, baik aku lari. jadi sampai saya dapat makanan free. Itu memang mantap lah Prof. Memang first time lah dapat makanan free daripada kedai-kedai di pasar raya tu. Kamu ni, orang bagi kuasa ni untuk berbuat baik, kau buat apa? Buat jahat. Dasar budak bocil tak menerima apa-apa kuasa. Kamu ni cubalah matang sikit. Dah lah. Pakcik nak buat kerja di bawah sana. Jadi, bye-bye. Aduh, dah lah. Aku pun nak balik rumah ni. Prof, hati-hati Prof. Buat kerja tu. Ui, tak boleh buka. No. Okay. Nasib baik. Okay. Rumahnya mantap bro. Prof, kunci buka, kunci Prof. Lag ni. Okay, dah lah. Saya nak balik rumah dulu. Aduh, kita nak rehat dulu di bawah ni. Dah lah, saya nak rehat dulu. Rumah baik tak? Tak ada buka. Apa? Tidur je lah. Walaupun tempat macam pesakit, kita tidur je lah, rehatkan badan. Badan aku dah penat dah ni. Kita mau cari budak itu. Aku dapat scan. Di mana budak ini? Di sini. Jadi aku kena masuk juga gitu ni. Cek kunci. Masuk je lah, tak kunci pun. Nampaknya dia di bawah.
Jadinya macam mana aku nak buka ni? Okey. Aku tahu macam mana buka. Buka. Reca. Ya. Aku dah boleh buka. Kita boleh masuk sekarang. Masuk. Oh. Nampak dia. Aku scan di sini. Dia tengah tidur. Okey. Nampaknya. Aku boleh gerak ke sana. Ya. Oi, apa ni? Weh, lari. Mana ni? Oh, dah terbuka. No, dia dapat keluar. Lari. Nampaknya tu kerja. Alamak. Nampaknya tak dapat apa-apa ni. Wow, lari. Kena main hobi. Hop. Wah, keluar. Ya. Oi, Profesor tu kejar lagi. Okey. Macam mana ni? Nak aku macam ni. Oh. Okey. Weh, mak kat situ. Tutup. Wah. Allah, dia dapat masuk. No. Tak guna apa. Sini kau. Pong. Sini kau. Aduh. Mati ke tak mati ni? Oi. Bangun, Prof. Jangan mati, Prof. Prof. Ui. Alamak. Aku terbunuh dia ni. Weh. Alamak. Apa aku nak kata dengan Prof ni? Dia cakap jangan bunuh dia. Kalau tak, nanti dia hidup balik. Dia akan auto hidup. Lepas tu dia akan menjadi alamunan. Alamak. Aku kena tanya Prof ni. Okey. Alamak. Biar aku tanya Prof. Prof. Dia tengah buat kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Awak. Macam mana tutup kunci ni? Okay. Kita perlu teskan saja di sini. Okay, Prof. Masalah besar ni, Prof. Saya terbunuh Prof yang jahat tu. Sorry, Prof. Suara saya sangkut dia. Prof, saya terbunuh Prof yang jahat tu sebab dia nak ambil saya untuk budak bawahan saya. Jadi saya tumbuk sekali, terus je mati. Pecah kepala. Oh, Prof, macam ni, Prof. Saya tak boleh buat apa-apa ni. Kalau dia mati, jadi apa, Prof? Kalau dia mati, nanti dia makin jadi alimunan yang paling halimunan. Kau tahu tak? Macam ni, contohnya lah. Dia jadi alimunan. Kamu tak nampak dia. Dia nampak kau. Macam tu. Ini tak boleh jadi ni. Prof kena buat sesuatu. Prof nak buat apa?